Pada satu hari, Nuraiman ternampak seorang pakcik jual madu yang termenung penat berniaga, tapi seorang pun tak beli. Nuraiman pun rasa kesian dan dapat idea nakal dia. Dia ajak pakcik tu ke rumah Rasulullah SAW, suruh tunggu luar, siap pesan. Tuan rumah kejap lagi keluar bayar, madu ni hadiah untuk dia. Lepas tu, Nuraiman ambil madu tu, bawa masuk ke dalam dan bagi kad Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ni hadiah untuk Rasulullah. Rasulullah pun terima dengan gembira. Tapi, si pakcik tu tunggu kat luar, tuan rumah tak keluar-keluar. Akhirnya dia pun ketuk pintu. Saya nak minta bayaran untuk madu tadi. Rasulullah SAW terkejut, tapi hanya senyum. Baginda dah agak, mesti kerja Nuraiman. Baginda pun bayar madu tu, dan kemudian tanya, "Wahai Nuraiman, kenapa buat macam ni?" Nuraiman pun jawab jujur dan selamba. "Saya nak sangat beri hadiah kepada Rasulullah, tapi saya tak ada duit." Mendengar jawapan jujur dan kelakar tu, Rasulullah pun ketawa dan semua sahabat pun ikut ketawa sekali.